So apa kita buat hari ni? Ni resepi Cik Awu, biasalah nama plek-plek ni. Gyudon sandwich. Gyudon. Anyong, gyudon. Okay, so apa kita nak buat adalah kita akan makan dengan sourdough bread kita. So, sekarang ni apa ni? Air campur kicap cair, campur gula, campur sedikit stok daging. Lepas tu kita jadikan dia macam base sauce kat sini. Yes. Kita tutup dulu. Kita bagi dia didih-didih. Lepas tu kita masukkan daging. Ni dah mendidih. Kita masukkan bawang ya. Bawang besar yang dah dipotong-potong sampai dia lembut. Kita masukkan bawang besar, bawang Holland tu. Okay, dalam 2-3 minit lah. Senang je. So rasa macam dah lembut ni kita masukkan daging. Dia tu masuk stepek ke nak kena asing-asing? Masuk stepek je. Patutnya macam nak kena defrost bagai ni, aku macam malas. Kita masuk je sekejap. Yeay. Ni daging ni legai-legaikan dia. Itu daging dah masak sikit tu. Smells good weh. Borak-borak. Dah. Dah masak tu. Okay dah Okay, dia asalkan dah masak daging tu, kita offkan sekejap. Lepas tu kita nak buat roti. Kita nak buat level masak macam tu. Ini adalah cara nak buat revive korang punya roti. Ini keras lagi ni. Daripada freezer ni. Tapi kita dah defrost sikit sebab macam dah keluar daripada ni tadi. Lepas tu kita campurkan garlic mix dengan plantar tu. Nampak tak? Plantar pula, butter. Kita letak je saja kat sini. Dekat atas pan. Lepas tu, kalau okay, dah dapat steam tak? So ini reason ni tau. Kenapa roti sourdough korang kena spray air. Korang nak dia ada steam. Dan steam tu dia akan memerangkap. Nanti dia akan masak sekejap kat situ. Gitu. Tengok. Pam. Macam. Ini kat sini Lepas kita angkat. Okay, ready? Shoo. Siapa ready? Kita tengok. Jeng. Ya Allah. Nampak tak telur gedik? Oh, sedap. I like custard ni. Yes. Itulah, I never thought I'm gonna change my preferences bila datang bab telur. But sebab dah banyak sangat telur 2-3 menjak ni, tak boleh tengok dah telur cair. Macam saya nak makan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, subhanallah. Sedap gila lah. Nampak macam hambar. Sedap tau. Korang, senang tak nak buat daging tu? Senang gila kan? Akak rasa sebab kecap soya light sauce tu. Sedapnya. I know why. Garlic mix tadi tu, dia naik. Lepas tu dengan dia macam good. Okay, nak. Jom.